Ramai orang tak faham sungguh lah video malam. Orang style apa? Ya dek, gini dek. Video tu malam ni kita nak royak ni isu penjelasan hak basikal RM10 tu. Ramai orang tak faham tu, ramai orang salah faham. Tapi kalau orang tengok video tu 2-3 kali, insya-Allah akan faham. Ada je orang faham. Maksud angah kita tak berbuat konten ke marketing ke tarik customer ke melalui cara gitu. Pak, bukan kita kata semua orang gitu, tapi kebanyakan sesetengah orang buat konten gitu bagi angah tak ambuh, nyanyi customer, siang ke customer. Kalau kita tepek, kalau tepek RM10, kalau betul mari daripada jauh, alasan kita biskal tak ada, dah habis. Jadi kita tak buat konten-konten gitu. Kena tengok video tu 2-3 kali, insya-Allah akan faham. Basikal hak angah ayat hak jelas dalam tertera dalam video-video angah buat macam ni 285. Dah memang confirm, mari pun kita akan bagi 285. Kalau hak semalam tu RM10, tak ada bang basikal. Kenapa RM10? Spare part pun payah lah ni nak boleh RM10. Sebab barang mahal, kos mahal. Masuk angah tak boleh buat konten gitu. Tak boleh buat konten pak, tak boleh buat video tarikan gitu. Nyanyi korang mari daripada jauh-jauh. Jadi masuk angah agak faham tu penjelasan angah nak sampaikan hak tu lah. Ramai yang buat konten macam tu. Tepek ni tepek harga gini. Sedangkan harga hak tak masuk akal. Jadi sianglah customer kalau mari daripada jauh-jauh tu. Macam kita sendiri pun ni alhamdulillah customer ni ramai hak mari jauh-jauh ni. Jadi kita tak sapati, kita tak buat gitu. Mana saat ni kita jujur je lah, harga gitu lah. Agak faham tu, rasa faham video tu, insya-Allah. Baik, agak faham belaka tu. Bak ramai sangat ni, hok DM, hok WhatsApp, hok PM, Messenger, telefon pun ada. Jadi kita tak harap kata mungkin salah faham ni. Sebab kita memang video tu kalau tengok 2-3 kali, insya-Allah pun akan faham dah. Baik ni. Itulah nak ayat ni.